lah. Hello. Fuck you. Okay. Salah tu katanya Assalamualaikum. Okay. Kita restart. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua. Okay, jom kita main. Betul lah intro. Baiklah itu. Ni kalau family aku tengok ya. Macam bangga. Macam apa tu. Baik. Lagi-lagi family one kan. Macam Masya Allah Wan. Saya tak sokong. Lepas tu bila kalau bila dah hype kan, dah up lah. Okay, saya sokong. Dia macam Asher Speed lah. Asher Speed kan buat bising kan, bising mak apa, kira sejarah Asher Speed kan, mak dia kan tak support kan. Tapi macam bapak dia redha dia lah. Dia macam buatlah kan. Janji kau tak buat benda jahat, sudah okey je. So tak tahu. Wow. Aku nak tahu ke apa reaction mak dia kan. Mak dia mesti macam ush, ni kalau aku support ni mesti dia bagi duit kan. Macam So speed tu kalah bagi kita. Umur dia baru 21 tu. Kita dia bagi dia macam mana, dia apa-apa pun kau kena start kan. Dia gain experience dulu. Macam aku tengok yang video lah apa pasal YouTube ni kan. Kalau kau tengok mana-mana yang famous, kau tengok video lama dia, apa dia buat. Kebanyakannya dia orang 5 ke 6 tahun. 5 ke 6 tahun konsisten. Kira tak adalah konsisten kau betul-betul ikut schedule kan. Setiap hari kena buat video. Kira dia selalu post. Bila selalu post, ambil nama dulu lah. Ambil nama. Lepas tu baru dia ni lah, baru dia naik lah. Macam sekarang lah, aku post video bodoh-bodoh. Siapa kenal aku Lepsi? Siapa Muhammad ni? Siapa Nate ni kan? Who is this? Satu. Lepas tu bila macam tu aku banyak post area breakout. Macam dia buat content area breakout lah. Tapi aku tak minat lah. Lepas tu sekali member dia macam, weh, jom main game area breakout. Weh, aku kenal lah, ni ada satu YouTuber main area breakout. Dia macam bodoh sikit. Tengok lah. Macam gempak lah dia ni. Macam tu lah dia punya. Tapi apa-apa kena ni lah, konsisten lah. Okay, aku nak pull apa Weh, senjata dah semak-semak lah. Pening aku. Missing equipment. Memang missing. Aku tak letak apa-apa lagi. Aku selalu pakai ni quick kit. Tak pakai quick kit. Alat. Aku suka sebab dia easy. Dia barang free je. Ni apa ni? Upgrade. Aku boleh upgrade. Tak boleh emote. Macam nak emote lah. Lupa. Boleh lah, purchase lah. Ni aku upgrade. Okay, aku tengah upgrade storage. Okay, aku dah ready. Biar dia sekejap. Boleh lah. Macam mana lah nak pakai dia punya. Tak pakai aku punya RAM bag sangat. Tapi aku dah buat basic lah tu. Rambut biasa. Aku nak tukar baju dia. Pakai baju goyak sikit, nampak macam pirate. Tapi dia start dengan baju ni, baju askar Israel ni. Nak gak kali lain.
bodoh. Saya tak bagi bawah. Tak guna betul. Ke kau nak ni main Convert Ops? Ya apa? Dia mode kira kau tak guna barang kau lah, kau akan dapat barang random. Barang random. Convert op. Tu game ke? Game lain ke? Bukan. Dia ni mode dalam Oh, ya? ni juga. Kau Aku tak ada pun. Mungkin sebab aku level 9. dia cuba kau tengok dekat time kau nak masuk game tu kan ada map kan. Kau tengok kat bawah. Tak ada, dia ada farm dengan valley je. Yang lain tak ada. Oh, dia bukan kat situ, dia kat kiri. Nanti kau tengok. Oh, tak apa, nanti. Combo Op tu, Kita Combo Op tu best tak? ada macam mana? Ada kau dapat item random tapi kau main sama je. Dia kau tak pakai karakter kau lah. Kau pakai karakter apa macam enemy dekat dalam ni. Bila kau tak attack dia orang tak attack kau lah. Kira korang ally lah. Weh, siapa pula ni? Siapa nanti? Oh yo, dia karakter perempuan lah. Kita boleh pilih karakter perempuan? Ada lah, boleh dia. Ya. Lupa tu. Tak ada reset. Tak boleh reset. Boleh Lelaki nampak bulky sangat tu. pula kau. Macam PUBG. Nampak bulky sangat. Ya, apa smaller hitbox lah. Smaller hitbox bigger. Aku faham. Aku suka bigger. Aku suka bigger atas bawah. Lepas aku suka big ke. Big. Tadi kau kata dah smaller hitbox. Rasa big. Tak ialah dia smaller dekat side, dekat depan dan belakang. Okay, faham. Understand. Bangan. Ni kalau ada character creation lah, kita buat karakter kita kecil gila macam nyamuk. Kita ada Kaita Kusha, Nona Mes, 444, Hui. Dia punya countdown loading map tu masih minit. Lama sangat. Sudah. Bapak besar. Back mamat ni. Mereka kau tak masuk lagi. Kita ada sniper, kita ada rifle. Aku SMG. Woi, one away, gas mask. He's specialist. Let's go. Yo. Come on guys, come on. Lupa dia macam cakap. Dia cakap Hello. hello. Macam cakap. Lupa. Why? Yes, we can hear you. Yeah. Let's go. Okay, Let's go. We have to go slowly. Very slowly. Slowly kepala bapak Very kau. slowly. Let's go. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Wait for me. Go. Okay. Macam bodoh. Where we at? Macam Right here? We're on Earth. On Earth, man. Yeah. Macam bodoh I son. understand. Where are you from? Where are you from, man? We are from Asia. Asia. Yes, Asia. Oh, nice. Do you know Chinese? Yeah. Chibai. Chongwa. Oh. Lancau. Macam bodoh. Oh, you're Mandarin. Mandarin? No. No. Are you Mandarin? No. I just know some Chinese Mandarin. Oh, kaita kau satu. Aku dah tak faham. Dua. Mouse aku dah ni. Wait, what the fuck? One down. One down. Oi, one down. Where? There's another. Sabar bengok. Mouse aku jahanam. Okay. Two down. Okay, dah. Man down. Let's go. Careful on open spaces. Okay. Gonna get sniped. I'm not very good at sniping.
I'm using snipe. Check your corners. Just like Valorant. Yes. We are playing Valorant. What is Valorant? What is Check corners. corner, with corner, pick. corner. Clear, 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 clear. Clear, clear. Oh no! Oh not- shit! Oh not shit! clear. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! One down. One more. I'll go check. Kacip pun main game ni. Check toolbox. Loots. Weapon. Right. Oh. Oh. Look here. Oh, one. Down. Itu mesti bala puta. Apa dia borak pun aku tak tahu lah. Why? One down. I save you. Yes, thank you. No problem, man. We as a team. We I team marked, as team. I Yeah. marked here We as Wait, team. team. positions. North. Apa tu nerd? What's that? We go north. Hold up. Wait for me. Okay. Aku tak sempat nak We will nak go loot north. ke. Tak apalah, jom lah. Contact. Someone's fighting here. Apa kontol. Oh no, number 4 is fighting Ada orang someone. tadi. Mana kau kat mana No, tu? right here. Mana budak gas mask? Bapak jauh dia kat atas. Care. Oh no. I hear Atas, gunshot. One away. What the Clear. One away. Clear. Is he dead? He's not dead. He's breathing well. Okay. Too many gunshots. Careful. One away, you good? One away. Yeah. Getting sniped. Go in there. Where? Shots fire. Contact. Can you ping? $64. Apa tak boleh bela. Main apa ni? There's 2 more. Kita Oh, macam main probably Battlefield now. le. Wait, let's check. Bukan main area backup. Holy There's someone here. Someone. Company. I have no I got you. magazine. I need magazines. What ammo you use? AKMs. I got 5.45. Oh wait. I have. Okay, let's go. Let's move. Okay, let's move. Macam mana nak hold ni? Aku penat kat kalau Gonna heal. nak cakap hold. Tu dekat setting tu kau boleh ni Gonna check this. buat voice chat tu on. Okay, sabar jap. Tapi tak payah hold mana kot. We Sebab can check this. kita buat balik-balik kan. Okay. Beach Villa. Southeast. Okay, let's We go. can go there. Let's go. Alright, on you. Best lah. Dia comms. Communicate. Care. Oh, gunshots. Bro, this water is cold. What? Aku main air tu. Main One. dulu. Wait. Need backup. Players. Players. Okay. Mana aku tak nampak tu. No ammo. Gonna reload. Reload. Mana tu? Fuck. Bongok main Battlefield. Main PUBG bongok.
Weh, ada orang Grenade, grenade, grenade. Grenade! Grenade! Molotov, I mean. What is this? CSGO. They're still alive. Careful guys, Wait. careful, careful. Bongok aku main What tembak. Aku tak nampak apa siapa. Okay. Clear. Careful. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wow, wow, sakit sih. Wait, Pakistan. Pakistan, Pakistan. Weh, play betul. One dead. Ah. I got you, number 4. Thank you, thank you. Don't die on Defending, me. defending, defending. Please, please. It's Don't die on me. Number 4. Weh, I should have brought Heal up, heal up. Where's the other two? The other two players. I don't know, I don't know. these are real players. Huh? Did you search this? The Okay, aku ambil headgear jap lah. Headgear lain. Too many loots. Sedikit. KG30. Aku ambil dia semua benda. Care? Footsteps? Sabar Can je, you sabar je. mark where? Sabar je. Oh, I'm dead, I'm dead. I'm Oh down. shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh no, oh no, oh no. no, Dia kat mana tu? no. Inside. Careful. I'm dead. Oh no man. What happened? Macam aku dapat update dulu. Bodoh. My loot. My loot. Yes, I'm dead. How many people? How many people? One. Okay. Only one. Wait, macam mana nak loot? Macam mana nak heal? Salah. Tunggu aku pening kan ni nak cakap nak ni nak Heal. heal. You can get my loot. Bodoh. Bro, so many loot I cannot carry. That's my body right there. There's a lot. Holy. Aku tak tahu nak ambil apa ni. Aku ambil bandage je lah. I'ma take your gas mask. Yes. Yeah. Okay, now what should we do? What should we do? We should go somewhere, like some building. Alright. On you. Whoa, run away sempat weh. Sempat ah. Kawasan Don't kita balas tak out tahu. Daniel. So tactical lah. Lead them. Kawasan Lead aku them. tak tahu. Dia punya Lead them to victory. Let's go. we will avenge you, my friend. One man down. One man down. Okay. My loot. That's my loot. Ya, aku nak ammo. That's my body right there. Tak ada ammo tu. Okay, jom. Okay, regroup. Oh, ada air makanan tu. Asal aku lapar ni, lapar. Nah, ambil. You should heal Kaitaku siya. Kata aku Syah. I have some broken bones, so I can't lead. Hmm. So where should we go, guys? He should die. Kaitaku. Oof. Kata. Should we? I have some should we broken just? bone, man. Here's some legs. surgery kit. I already have some. How Okay, to repair the It part, already. body parts? How do I I am a repair the talking body ghost. parts?
Okay, A is talking ghost. a talking ghost. Yeah, ghost can accompany us. Ooh. Okay, is everyone ready? Uh, Okay. Ready. should we extract? Up to you. I think it's a good idea. Let's go. It's a good idea to extract now. I mean, I have no ammo left. Lol, lol. I think Let's I just go. knife them. I think I just You knife the enemy. you can extract now. Oh, okay, okay. Uh, Let's try. okay, Let's okay. try. Let's get out Go, of go, this go, go. shithole. Let's go. Let's go. Yeah. Okay. Let my soul be with you. May your soul be with us. Oh, I'm contact, always. contact. Oh, Oh, enemy in North, front. north, Enemy in north. front. animal north. Let me knife. Mak aku dah tembak. That's Oh, an never mind. SMG, Down, right? down, down. That's an SMG. Oh, one more. Left. Mark it. Mark. I can't mark. I'm a ghost. Oh, okay. You're our recon. Yes. Where is it? In the mountains? No. Right side. Right. Care. Okay, I'm hungry and dehydrated. What the hell is this? Careful. We better extract fast. Careful, Oh, careful. gunshot, Left gunshot. side. Up on the mountains. Okay. Careful. Don't die on me. Don't die. Don't worry You about did, that. bro. You did. Yeah. You did. I'm a sacrificial lamb. Players? Any contact? I hear Footstep, something. footsteps. Footstep. Left side. Camp. Footsteps. 2 footsteps. Oh, right there. Oh, no He ammo. dead. One down. Look for his friend. One more to go. Left side. Fire. Left. To your left. I'm healing. One should cover. In the house. Oh, gunner. Okay. Gunshot. Behind the wall. Behind the house. It's been clear. Please make clear. He needs more bullets. I'm going to out of bullets. Oh. Gunshot. I need my bullet. Oh. Bigger weapons. Care? Do you have any guns? Spare guns? I got AKSU. Oh. 2 guns. Yep. Should we go? We should go. Okay, let's go.
One, let's go one. Gunshots outside. Okay, okay. Silent suppressor. He is suppressed. He should extract now. Mana spy extract? Oh, do you guys have food? Here, here. I'm hungry. Oh, this is Okay, extraction. okay, in the van. Right. Stay Yeah. on point. Stay on point. Thank you, God. Thank you. GG. GG. Ah. Cuk. Man. Payah kau. Shot juga man. Aku malah nak bercakap sebab upir aku tu. Alah. Susah macam ni. Tak ada kalau mungkin aku tidur aku boleh cakap. Baru kita kerja. Malu. Nak cakap tak malu. Nak cakap depan family tak malu. Extract. One, apa extract ni? Dah tengah malam ni. Wih, budak suar. Siapa budak semua? Weh, budak semua. Amar. Weh, budak semua. Kau dah kata lagi. Wih, the dream team. So semat lah. Sana report guys. Okay. Wih, tak buat lagi. Tak ada report lah. Tak ada. Sambut. Tak suka apa-apa. Tak ada report. Buat apa? Buat apa? Tengah main game. Game area breakout. Tengah break lah ni. Gang. Gadang. Laptop baru. Laptop baru. Salah aku nak beli baru. Oh. Berapa bajet? 18 kg. Wow. Tak ada lah. Aku tak ada cakap. Malas cakap. Okay dah, tak apalah. Saya faham. Aku pakai dia raju punya je. Raju? Apa tu Raju? Who's this? Macam mana ni? Macam mana ni bro? Ha? Allah, barang aku dah banyak. Malas ni nak wipe. Semua aku tulis tak tulis dalam buku, aku tulis dekat laptop. Baik. Dalam laptop. Tulis dulu supaya nak tulis kat buku nanti tak ada tulis. Mana lagi? Apa komplain? Allah Akbar. Tak apa. Kita kena luahkan perasaan. Asal macam tu.
Aduh, No, perasaan. no simpan-simpan. Okay. Dia jantan. Oi, serius so aku ni barang dah banyak tau. Apa barang kan? Tak barang dalam game. Hmm. Aku jual tu segala barang yang aku tak pakai. Lah ya ke? Dah tu nak simpan buat apa? Betul juga Asal aku tak jual. Banyak sikit duit boleh beli cukup. Okay lah, aku jual. Tak boleh pakai skop tu. Bapa mana nak pakai skop? Aku banyak ni magazine. Ya boleh. Kenapa tu dia lalu macam tu? Kenapa? Dua orang je. Kenapa dia gay? Tiba-tiba tengah scroll dua apa tu? Apa tu raya? Aku jual je lah semua benda. Sabun jual, gambar jual, cincin jual, kalender. Nah, aku dah tak boleh jual lah. Marketplace aku dah penuh. Yang kau tak jual kat marketplace, jual kat contact ke? Jual kat orang. Jual kat ni NPC. Lah, boleh jual kat sini. Alah, bongok ni aku pergi jual kat situ. Alah boleh balik. Macam mana aku nak jual? Aku jual je lah semua. Aku pun tak tahu nak pakai apa ni. Boleh aku select all lah. Aku betul-betul jual semua ni. Tu helmet aku busuk tu. Nak cari helmet baru. Dah ambil kau. Clear terus storage aku. Yo, helmet apa ni? Maaf Osman. Yang kau ambil habis dia. Dah clear dah. Kosong terus storage aku. Betul nanti. Apa tadi? Apalah. Alah, cakap je lah. Nanti betul ke? Macam Apa benda? kau cakap tak ada tempat kan? Apa cakap apa tadi? Dia raju dia kata Raju buat apa? tahu ke nanti tak lagi keting dengan medal. Oh, lagi genting ke? Ya. Serius lah? Aku naik motor lah. Boleh? Asal lah motor keting. Oh motor pun ni. Motor pipe. Mana ni? Ya, naik dia lenjan lah. Lucu. Ya! Lenjer. Yang mana nak beli makanan bagai tu? Nak beli makanan tu. Dekat doktor tak ada. Dekat doktor. Ya, aku cari je. Mungkin mebel buat apa? Oi, Kai Katsu ajak ni ah, ajak kawan. Dekat siapa? Yang tadi lah, tadi kita main tu. Tak payah. Kita bapak kau select dalam belah kau. Bukan selit tu. Macam kalau nak Wan, macam mana nak maju sini?
macam nak maju benda. Kita kena saling menghormati. Ni lah aku hormat lah tapi takkanlah join. Macam bongok. Amat lah, tak payahlah join. Lah. Kan join kan tak buat hati pula. Asal dah tak puas hati. Sebab dia tak buat hati macam ni. Dia Cina. Ha. Kau ni Wan, kau ni stereotype lah. Mana dia? Dia macam yang apa tu, ini semua salah Cina. Semua salah Cina. Mana dia aku tak ni dah aku macam. Jep. Jep. Okay, dah Ha. Ya. Aku dia aku. Ayup. Ni lah, kita try convert. Dia Kita bukan convert lah. Kita ops. dia aku ni jap aku lagi dapur jap. Dia. Bro pergi dapur. Hand at making. You did a great job last night, my friend. Hard work is the only way. Farid tengah buat apa sekarang? Main aku kan. Aduh. Macam nak tengok Michael Jackson. Jom lah. Nak? Aku tak tengok lagi. Macam tak tahu kalau aku masuk macam Macam Piret. benda ni. Gila, kau masuk je ada. Au. Apa pun. Ya, Aku baru tahu sebenarnya Michael Jackson dia jadi putih kan. Ha? Store aku dah buka ni. Store aku dah buka dah tengok ada apa. Store. Ingat lah kan aku baru ni baru label. Oh, Deliveries have started ingat back store up. ni. Ingat bilik store. If you've got Yeah. something, I've got new gear. Aku tahu Apa? Michael Jackson putih sebab dia ni, dia kena penyakit. Don't be leaking Bukan dia yang bleach tu punya ni. No. Atau apa macam ni? Hmm? Dia ada ni dia putih panau ke? jam. Dia bukan panau. Dia, aku tak ingat lah. Tapi dia ada penyakit. Lepas tu dia kan dia sapu krim ubat tu. Tapi bila orang luar tengok, dia ingat Michael Jackson ni bleach lah dia punya kulit. Dia sebenarnya tak pun. Okay, tengok dia. Kau nak penting ni lah kalau kita pergi lembah balik nanti. Ya kan? Apa, gimana? Ada satu tempat hidden gem. Hidden gem. Mana tu? Sabar. Aku tengok ni. Saya tengok. Wih, the stream. Bro, the stream kat phone. Dia kena berserat. Je. Ni. Oh ni, ajak mak minum kopi hidden gem kat hutan kat Negeri Sembilan. Location. Tamat Location. Cafe 79. Boleh tak? Nanti nanti ramai-ramai nanti kita pergi lah. Yelah. Dia tempat glamping ke dia macam cafe ke? Okay ke? Oh. Boleh lah nanti ajak lah. Semua kena pergi. Semua wajib pergi. Semua lagi. Apa benda ni? Raju, buat dia Raju. Sabar dulu. Ayah exam. Dia ada exam lah. Kau ni ajak dia main game. Spell future. Bro, let's go. Anak. Weh, motor Farid kat sebelah. Dia mana dia? Ya betul. Saya nak tengok motor. Weh.
dia dalam air. Alah, botak ni. Dia terjaga. Oh, dia ni. Oi, small detail. Oi. Tak boleh. Ui, the light. Ui, motor Farid. Ui, pakai earphone. Sebiji je Farid lah. Dia Farid. Ui, dia Aku. asam boy lah. Ini sungguh semat lah. Asam boy. Huyo. Motor lah ada lampu lah. Ui, motor banyak laju lah. Ui, MotoGP. Farid auto join. Aku nak join. So, tiga. Aku nak tengok ni. Caprix. Okay, aku race dekat yang kereta tu. Dengan motor aku. Jam. Lukman. Ui, lepas buat apa? Oh, Lukman. Balik polis weh. Tak boleh polis aku. Oh, Ni Hakim dia Dennis. speed. Kau kenal? Tak, saya tak kenal. Kenal. Dah, kau buat surprise error perlu bantik. Tak nak aku nak pakai pistol ni. Tak bagi lah. Harga. Asal Dalam raju. Tak tahu boh. Aduh, short rifle ni pakai jarah mula haram dah ada malu ni. Kau cakap macam Ya dah. Phone aku. Bateri lah. 4 merah. Aduh, nak mampus dulu. Kawan-kawan, bye. Okay, bye. Okay, good night. Good. Nah. Nanti kalau kita semua belajar balik, masing-masing dekat degree atau tengah belajar atau tengah kerja, kita main game lah. Tengok dia. Main game boleh dia. Tapi aku tak sambung lah. Aku kerja lah. Oh ya, tak apa lah, dekat lah. Tak kisah. Asal kita main game balik tu, bosan tu. Ya. Kita Kita kena apa, gaming balik. Valorant, GTA. Ya, aku rasa aku dah tak main Valor. Aku rasa game kompetitif dah tak main sangat. Main fun-fun je lah. Tak apa lah, boleh je. Kita cari game lain. Main game tu ke? Game hantu. Boleh kan korang nak main Valor tapi tournament. Sebab abang aku dah ajak aku tak nak. Apa kau nak masuk? Wow, tournament. Tak apa lah gerak tu. Apa je. Kena bayar. Berapa ringgit? Dia bayar kan? Pandang 1,000. Apa entry je? Nanti free. Sebab dia Oh, jom lah. Entry free je. UTM, lawan UTHM, lawan UniKL. Yang tiga tu je aku tahu. Yang lain tak tahu. Oh, okay. Ni antar tim Rembau. Oh shit. Tak apa-apa. Dia limit kita dia. Apa dia limit? Dia kalau last Mana? place pun dapat, apa dia kata, dapat macam gift apa nama macam, entah dekat dalam Valor gift. Aku tak tahu macam mana dia bagi. Bagi gift. Oh, Tapi dia macam ni. kira gift ni lah, tournament lah. Tentu lah, tapi dia macam skin lah. Fuyo. Aku nak ni lah, skin macam skin apa, kompetitif lah. Ada apa nama team sendiri dekat gun. Wih. Tarik. Kalau kau nak main, kau main lah account aku. Aku rasa aku tak main lah. Apa account kau? Kau dah ada skin semua, tapi rank tu kau main lah, dah tak kisah rank apa. Boleh PM. Aku yang account si Choco tu aku sayang lagi, tapi masalahnya aku punya apa, kira yang loser soul tu dah hilang. Gmail dia aku dah delete. So dia macam dia tergantung atas email tu, tapi masalahnya email tu dah hilang. Dia macam rumah ada, kunci tak ada.
Rumah dia pun cakap, alamak. Macam tu lah. Alamak. Kalau macam tu kau delete lah account dekat Riot Valo. Kau boleh je apa Gmail daripada account lain. Atau kau pergi official website, suruh dia delete account dalam Valo. Malangnya kau nak guna balik, kau tukar lah email. Tapi tu je lah. Tak boleh. Dia nak tukar kan. Aku kena masuk account yang lama tu. Tapi masalahnya nak masuk macam mana? Account dah tak ada. Rumah tak ada kan. Atau kalau kau tak boleh nak masuk, report je lah Report. account dia. Bunda dia Terminate betul kan lah tu. jadi. Kenapa? Kalau tak guna. Tak ada lah. Dia tak bagi ikut kata lah nak pakai equipment apa pun. Kalau equipment yang level tinggi sikit tak boleh. Agam. Kau kena masuk tempat level tinggi lah. Itu tak dia boleh bukan isu level tempat level tinggi tu. Tak ada. Okay. Poyo. Sebab gila. Okay, aku pakcik random ni. Kau Baik, pakai shot. pakcik random. Pakai shotgun. Kau dapat shotgun? Okay, ready. Dia. Apa pakai shotgun weh? Kan random. Kan nak tukar? Ni ada player betul lah. Ada, tapi kita sebagai NPC lah. Kita menyamar sebagai NPC. Baik, dah tu tak santai strike. Boleh, kita boleh extract. Oh ya. Boleh je. Sekejap Arif, yang kau cakap kau nak kerja tu, kau kerja dekat company yang kau tengah intern ni ke? Company aku intern ni dia ada kata kalau free boleh je datang. Kira ikut lah nak jadi part time ke. Tapi time apa yang aku datang kerja tu nanti dia kira lah. So kalau macam kalau aku banyak buat kerja, dapatlah gaji. Kalau aku buat sikit-sikit, dia bagi ikut gaji lah. Dia bagi ikut kerja lah. Oh, mostly macam apa orang kata, kerja sendirilah. Apa namanya tu? Apa, freelance. Freelance. Macam kau nak kerja kau datang je. Betul. Ya bang. Tapi dia apa, kira dia bukan macam offer lah. Dia macam okay, kamu nak kerja tak sini? Tak, dia macam kalau kamu apa, kalau kamu free datang lah, tolong. Dia macam tu je. Biasa tu dapat tawaran berapa? Ke ikut projek ke atau ikut kerja yang kau buat? Dia ikut kontrak, ikut projek. Okay, per projek. Satu projek average berapa? Okay, kalau bertanya lah, macam aku ada satu design ni tau. Aku ada design kira macam event lah. Dia zombie apocalypse. Dia macam rumah hantu. Itu aku elang yang biasa dia dapat 700. Tapi dia bagi bonus 300 sebabkan job tu. So aku dapat 1000 lah. Nice. Nampak sama. Oh, dalam intern je lah. Masa kerja nanti. Tak, time intern tu lah. Time bulan lepas. Damn. Rek kau dah masuk dulu. Dah, aku dah masuk dah. Aku rasa kita kat random ni. Oh ya, aku dah masuk. Aku dekat book. Aku kat book. Ya, apa lah kau? Oh ni, alah abang Aziz jatuh book. Alah, dia tebuk dulu. Game tu open world ke? Boleh lah. Dia ikut map lah. Habis apa pun? Nak tukar apa mission? Nak tukar weapon tak? Apa kau nak shotgun? Boleh. Ambil. Lah kawan-kawan betina habis. Okay. Good night. Hello. Annyeonghaseyo. Skru. Aku tak ambil ni pula. Aku tak ambil. Kau dapat ni. How to? Dah dapat. Kita main macam biasa lah. Tapi cuma kita pakai equipment NPC lah. Okay. Ni Wan, tekan U Wan. You tahu. Tekan je lah. Oh. Smart gila. Smart gila. Always tengok Smart gila. Selamat bawah. Disk ni tak apa sih. Ada disk dekat dalam poket. Ada dik. Dia ada poket. Alah bogok. So basically mission sama lah.
Sama je, cuma kita pakai equipment random lah. Faham? Jom pergi sini. Tapi kekurangannya equipment lah. Kelebihannya NPC takkan tembak kita kalau kita tak attack diorang. Oh shit. Oi, Itu player. Ayo. Tapi player akan attack kita lah. Faham? Kacau dulu. Masuk rumah. Wih babi. Wih what the fuck. Tembak kau? Tak tahu. Aku caw dulu masuk rumah dulu. Aku dah lah shotgun. Oh yeah, shit. Play. Okey ni. Mana kau bodoh? Sekejap, kau dengar? Dia tengah heal tu. Jangan block. Iya. Betul. Ada. Oh shit. Nampak. Ataupun kita rush lah. Iya. Tapi tak nampak, tapi tak tahu dekat mana. Oi, dah dua orang mati sini. Kau dah pakai Kat shotgun ni. Mana tak nampak. Ni seorang lagi mati sini. Dia dah masuk dalam. Mana? Oh tak ada. Kau ni buat aku terkejut. Dia dah masuk dalam mana ke? Tak kan? Ke dia dah loot semua? Tak. Apa dia? Iya, aku cakap nama kita kira. Tahu lepas dia. Tu dia. Dah. Dah check lah. Dia dah check Tak ada. semua. Hello. Tak ada nama. Janganlah block aku. Mana ada pula. Ya, aku rasa dia pergi kat lagi tu dekat sini sebelah ni. Lagi tu sebelah ni. Wih, bapak laju saya dia main. Wih, ada orang mati sini tak? Seram gila betul. Mana? Pak seram kat tangga ada orang mati kat sana. Tak pasal tak nak orang kat mana sih? Seram gila. Seram. 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 Macam ni. Ni sini. Kita main Rainbow Six ke? Tu. Tak masalah saya nak pergi list ya. Dia dah ambush tempat ni bos bila. Dia ke? Oh, dia tak buka lagi. Okay. Kosong. Okey dapat. Kosong. Memang ada 3 tempat je. So kiranya kita boleh start dari masa lah. Tak ada mission apa-apa. Dia ni dia tak ada mission. Sebab Kita nak pergi yang jauh tu. boleh je. Nak pergi yang jauh tu. Jom. Apa jauh? Mana Small Boleh. Factory? Yang kat ujung. Semua factory. Move. Mana kau siap? Mana kau? Dia kata suruh curi permata tu. Apa yang kau susah nak faham? Curi apa? Curi permata tu. Kau ni Pemata. Ni bukan pemata weh. Ni berak. loot je lah dead body. Mana? Ayo. Wish, dia ada magazine. Tapi sebenarnya pistol ni tak ada. Ni ada pistol. Oh, pistol. Untuk shotgun.
Shotgun. Oh shit man. Wait, satu. Prawn dulu. Oh, dia mana lagi? Kat dia. Macam mana nak pergi strike ke nak pergi ni? Nak pergi yang jauh. Jom. Sekejap aku tengah isi peluru sekejap. Dah bangunlah. Banguk. Asal orang buka motor dah. Okey dah, jom. Oh shit. Kita jalan NPC. Tak rasa apa dia. Kita tak ada ni tu. Tak ada map yang kat atas tu. Tak tahu siapa tu. Oh, ada masa lah. Extract lah tu. Okey lah, jom lah. Ni. Weh, kat jauh tu. Weh, aku tak panjat ni. Okay. Lari. Oh, Dia bola. Lari wah. Weh, sampai tembak tu, weh. Kau mungkin dia gempak ke? Weh, tu kan. Mana? Nak rush je? Okay. Bagus lah kau main tunduk. Aku tak. Okay, jom. Saya tak nak. Dia gimana ni? Saya tak nampak tu. Boleh extract kan kat sini? Nah, boleh. Tapi ada orang lah. Dah orang je. Weh. Oh shit. Siapa? Aduh. Aku tak nampak tu. Ya. Bodoh mati. Weh, asal. Sabar. Member dia. Okay, member dia dah mati. Mati. Mana? Weh. Oh, okay. Aku sakit. Mati? Tak. Oh, mati dah betul. Tak tu yang tembak aku. Weh, aku jalan macam orang tu. Tolong. Bro, heal lah bro. Yang tak ada heal. Nak heal pakai apa? Nak ada heal. Aku ada lah. Dok Oh, ya. check. Apa dah? Sampai santai jap. Sekejap, saya dengar ada orang lagi seorang. Ya. Aku tengah ni shotgun. Baik. Keluar meletup kepala. Dia. Okay, kau dah heal lah, kita rush. Okay. Dia pun tengah heal lah tu. Oh, dia. Ya Allah, tak lari. Tak cukup tu. Tak cukup. Dia kat dulu. Kena abstract. Kejut aku. Weh, dia dekat extraction tu. Ya ke mana? Tu nampak? Mana rush dia? Tak, aduh macam nak mak. Ni middle finger pula. Middle mouse. Ya. Dia dekat S ni. Ada. Tadi dia terjun ke? Dah caw ke? Dia terjun ke? Tak tahu. Macam mana dia terjun? Bukan tak ada masuk air. Mana lah aku tahu. Tadi aku nampak. Aku nampak dia tadi. Dia hilang. Ya, ada lagi 3 minit aku nak ambil weapon jap. Berkaki aku nak apa. Dah extract je lah. Lepas tu kena snipe. Weh, siapa cakap tu? Weh, kau fikir gempak ke? Weh, Siapa tu? tak tahu. Dia tim kita ke?
Tak kot. Kita lagi tim Dah tunjuk kat nombor 3. Ya. Tak tahu lah. Tak pasal pula. Ada orang. Dah lah baru nak ni bagi mic. Ada. Astaga. Woi, budak pisau. Oh ni kita lah. Ini kita lah. Asal nama dia ni? Nama Sebab kita pakai convert ops kan. Dia pakai ni fake account. bodoh kan. Oh, kiranya combo op ni sekejap lah kan. Dia buka save, lepas tu gerak. Dia Sebab masa dia sekejap. Dia macam kau tak ada apa-apa, convert op salah satu ni lah. Oh, patutlah orang tak main combo op. Tak naik level tu. Dia naik level convert op je lah. Patut orang tak main. Patutlah tak main. Betul lah. Okay. Kali ni aku nak jadi gempak. I need more weapons. I need more bullet. Bigger weapons. Apa dah yang dia fikir. Dia fikir untuk goyang. Tapi dapat duit tak? Tu. Siap. Tapi itulah, dia akan selamanya bentuk goyang lah. Orang kenal dia untuk goyang. Aku tak tahu tu. You dapat shotgun free. Okay, I'm ready. Kita main cover up lagi ke? Tak. Bukan. Aku dapat karakter smart tu. Karakter. Aku dapat ni, orang pakai helmet Apollo. Arena mod benda siap. Arena mod. Ada. Cuba try. Dia susah. Ni mesti barang random. Hui. Ini PUBG. Tu. Main je lah. Saja try. Ready. Okay, sorry. Sorry bang. Karakter kau dah lah garang. Tu. Garang. Aku tak garang. Dia macam track. Dia macam tak tahu. Aku ni typical Korea punya movie. MC punya Korea. Okey lah, karakter kau ni set karakter yang kuat. Lepas tu nanti kan dia sacrifice, kena makan zombie. Dia akan tolong MC kan. Dia tolong MC. Kau pergi. Kalau macam karakter aku, dia macam set karakter yang wise. Pasal macam good luck out there kid. Kau ni lah leader lah. Dia macam Dia macam Dia macam dia nampak tua lah, tapi sebenarnya dia power lah. Dia macam The Last of Us lah. Dia macam Joel lah. Joel. Dia santai tau. Tapi kau kacau dia. Oi. Markas tu hilang terus. Kalau kau kacau anak dia, kena rogu. Okay. Aku start dah main lah damage. Ya ke? Main je lah. Ni lah, siapa nak main damage. Sabarlah. Sebab dia tengah cari player kan. Player kuat. Masalahnya 1 minit lebih. Weh, kena bayar ke?
Kena bayar pun tu. Alah bodoh lah, dah malas lah. Agak betul. Tak guna. Main biasa lah. Nak Main biasa. main Valley ke? Nak main farm? Ada melee ke? Nak main Cuk, bukan nak main Valley Valley ke? Nak main Valley ke? Nak ni? Nak main farm? Mana boleh. Tapi map baru lah, aku nak tengok map baru. Tapi aku tak ada map baru. Memang dua ni je. Oh, Valley dia lah. Kita biasa dengan map. Macam mana? Dia farm tu okey, tapi dia dah lama macam pening tak? Dah biasa kan. Masalahnya dia ada value kan, makanya pakai ikut value dia sikit. Maka ada value equipment ni. Oi bapak lah, nak kena buang apa lagi? Buang apa lah? Buang ni. Lepas tu secondary weapon perlu ke tak? Tak payah, tak pistol lah, ganti pistol. Kita lepas tu masih simpan. Bila simpan naik atas, letak bawah sini. Lepas tu apa lagi? Naik je apa lagi? Boleh. Nama kau adjust apa? Aku tak dia setiap map tu dia ada value berapa mahal kau punya equipment. Maksudnya kalau limit dia RM450,000, kau kena pakai equipment yang bawah RM450,000 lah. Kira kau punya terlalu mahal lah ni. Kau terlalu Aku sebab tadi aku yang beli equipment yang tinggi sebab aku tak ada aku baca. Orang kaya. Okay. Masalahnya tak boleh. Patutnya dia hilang lah limit tu. Oh lah, ni sedap pakai macam kita tak pakai. Apa? Hilang limit. Semua pakai bazooka je. Mana ada bazooka je. Tak kira yang level tinggi dah unlock weapon yang ni kan, weapon damage. Kira dia orang boleh buat masuk lah. Dia nak bagi fair. Tak dia tu fair lah tu. Kalau buang limit semua boleh pakai pistol apa dia nak. Siapa yang pakai murah tu siapa suruh pakai murah, siapa yang pakai mahal tu Kalau dia tak ada duit macam mana? Duit tak habis. ada siapa suruh basi. Tapi fair juga kalau dia tak limit. So barang-barang ni lah, barang-barang this level bawah dan level bawah, level tinggi dan level tinggi. Macam aku bawa AKM, lepas tu sekali yang seorang ni bawa ni laser gun. Kalau ada RPG lagi best tau. Meletup. Kalau ada RPG, patutnya RPG tu dia buat macam jumpa random kan, jumpa tempat random. Macam airdrop. Lepas tu kita boom. Betul tak? Mereka juga ni. 3 bos. Oh, tak. Boy. Wait, that file found kat ni. Weapon kit and your weapon. Apa ni? Kau can expose your location. Oh ya. Lari. Bentar lagi. Aku nak ping map lah. Sekejap. Nak ping kat mana? Nak pergi ni, nak pergi save. Kena buat mission tu, buat mission. Mana boleh lah. Apa benda aku nak cakap? Mana boleh Wan. Aku follow. Okay.
Baik, kau tak ada ni. Tak ada. Aku ada je map. Bukan masa aku tak ada benda yang tak ada mission yang kau nak buat. Oh, mission aku nak bunuh orang kan. Baik, buat apa? Oh ni. Seram tu, Gunshot, orang main tembak. Allah kita kena sana dulu. Dah saya sebab gunshot. Betul. Wih, tu. Nampak? Mati kau bodoh. Baik. Siapa bodoh tembak? Kau. Tapi aku rasa ada orang betul lah. Tu yang ada orang trigger tu. Yeah. Oh shit. Itu shit, oh shit. Ya, betul. Oh shit. Enemy. Wih, orang betul. Dia orang betul. Oh betul. Member dia. Kiri. Ah, mana? Oh, Tu lah bodoh. Fuck. aku sakit sih. Dah mati ke? Belum. Okay, mak. Bodoh aku spray dia. Kau tak mampu. Kau fikir ni PUBG je. Tak pasal dia tak nak cover tu. Nak tembak ke je. Okay. Macam biasa lah. Kalau dah ni. Ya, ada. Mana prone. Woi, tak jaga. Mana? Oh, NPC buku. Ni tak apa ni. Mission ke buat buku? Weh, ya Allah. Benda tu weh. Enemy ke? Oh, betul tu. Sabar jap. Tengok si blue. Oh, betul. Janganlah pergi situ. Aku kat sini. Tak pasal je. Ni mission ni bukan selalu buat apa ni? Little value for militant. Maksudnya, mana yang mission ni? Memang kena ambil something kat NPC. Mana radio? Aku spray tadi kan. Aku spray pekak terus. Karakter aku. Tak ada pun. Radio. Kena cari. Ni lah dekat badan dia orang. Ha. Mana pun. Betul. Dek. Udah bang. Kalau kau kat dia. Aku kat atas. Mana? Orang tu lari ke sini. Sabar, camp. Aku tengah heal tadi. Tangan kaki aku hilang. Oh shit. Tembak apa je. Dah lah tu. Apa tembak ni? Aku nak buat mission tu susah. Cepat. Nak aku tolong ah. Mana radio? Nak aku tolong ah, bagi tahu tu. Aku tengah heal ni. Bagi tahu. Tak nak aku tolong bagi tahu. Tolong ah. Bodoh, aku tengah heal. Sabar jap. Ya. Jumpa ah radio. Mana? Tak jumpa tu. Dah lah kat mana ni? Ada Uzi je. Baik. Masuk cari radio. Tak jumpa. Ada tak? Tak ada. Healing. Kepala, kaki semua hilang. Wait. Healing. Kat atas sebelah bukit ni. Mana radio? Betul. Kat mana sih? Jagung. Militan mana yang ada ni? Dia cek dekat ni, cek dekat yang orang mati. Takkan orang hidup tak? Ya, ni guys. Ni payah gila weh. Yalah, Nak cari weh. abroad je lah mission ni. Tu. Macam tu. Okay. Ya ni. Aku nak ni lah, loot enemy ni. Ada. Kita pergi situ. Ya.
Aku tengah loop. Kat dia bawah. Jauhnya. Mana kau? Kat belakang. Ni enemy ni ada Scar. Aku ambil dot tag. Heal semua aku ambil. Hmm. Scar nak. Mana? Scar Tak L. nak. Okay lah, jom lah. Tak nak. Ya. Oh, ada lagi weh orang tembak-tembak sini. Dari rumah lah. Hmm. Tak apa kalau ada orang S tu mesti dia dah ambil kan save kan, tak apa. Juga lupa power je. Mana boh? Duduk dekat kemah lu. Boleh masuk lagi man? Boleh lah. Oh tak boleh. Masuk mana? Camp lah. Bongkok. Aku stuck. Bela kau. Kan? Besok kan? Ni kat tepi kau ke? Tepi tu mana? Kiri kanan? Mana? Kiri kanan kau tengok depan. Yelah kat depan. Kiri kanan. Masuk ke? Aku rasa orang tu dah ambil buat sewa tak ya? Oh tu. Lu. Tembak dia. NPC. Oh NPC. Tu sebab aku tembak habis lah. Kau memang sial. Kalau kita main Tu. Oh tak, daun. Oh lah, aku schizo lah. Ayo kita pergi ni aja. Mana? Ada lama pergi. Lagi mission. 30 minit lagi dah. 31 Di sini minit. Ni boleh masuk RB? Ya tak? Tak. Tak boleh. Pintu tak ada. Oh nak tayar pusing-pusing. Tayar bas berpusing-pusing. Tayar bas bertelur-telur. Yang ni. Tu orang betul ke? Bukan? Mana tengoklah movement dia. Macam orang ke? Orang betul lah. Ya ke orang betul? Asal dia buat macam NPC. Mana tahu dia nak jadi NPC. Dah mati dah. NPC lah. Kau ni betul. No, nego. Respect aku cakap betul. Kalau aku cakap nego. Sebab nego kan orang betul. Astagfirullahaladzim. Weh, ada ni lah. Vest. Mana? Alah, not enough space. Bagi je lah aku pakai. Re-verifying the encrypted Tukar lah. archive locator signal. The coordinates have been sent to your map. Ada ni. Oh ni lah kat sini. Tak boleh tu. Bongok Tak tu. apa kita pergi mission tu. Masa kita pergi dekat encrypted file. Masa kita extract. Kita oh ya, masa aku tembak tu. Aku tak nak ramai dia bawi. Jangan aku tembak. Bapak tak tu. Terkejut. Aku jauh.
Nampak Dua orang. Atas. Tu aku mark. Okay. Aku flank dia, NPC. aku flank. Kan BC tu member tu. Peace. Oh shit. Bodoh. Aku kat mana dulu? Allah. Dapat. Hati-hati. Tengok player. Kau dah tak ada peluru lah ni. Jom kita pergi. Pergi telefon. Kenapa ni? SKS. Tak tahu. Kita dah pergi dekat creative file tu, lepas tu kita test. Ui, Careful. Aku ada SMG ni. betul ke tu? Tembak dia lah. Bodoh tu. Aku tak nak baca. Tak apa aku. Bodoh lah tu player lah. Ya ke? Asal jaga macam tu kan? Jangan pakai topi. Jangan pakai topi. Jauh mana nampak. Jangan pakai topi. Oh, apa ni APC. Dengar suara. Semua NPC. Betul lah dengar suara. Suara APC tu. Tak sekarang ni nak ke mana? Jauh dia lah. Pergi dia. Ya. Aku dah boleh molotov Aku aja. harap. Terus file tu. Patutnya molotov simpan untuk player. Balik ke? Player ke? Lipas ke? Niggers ke? Benda. Tapi kita memang tak ada minimap. Ni map. Minimap. Enggak ada. Đúng rồi. Chuyển nhau chứ. Hello. Là gì? TikTok đi. Tối rồi. Shot. A teammate has found the encrypted archive. Escort them out to receive an equivalent reward. Đi đâu vậy? Encrypted pula. Macam-macam lah kau. Pergi kita gerak lah. Okay, jom. Đi. I'm looking. Wih, pistol ada skill The lah. encrypted archive has been delivered safely. Your rewards will be available shortly. Nampak. Awal dah nampak. Last aku tegur. Hello. Okay, level up. Tolonglah map baru. Aduh, tapi aku baru level. Ni kalau lepas pun baru level 11.
Fuyo, aku ada skin. Fuyo semak so handsome Aku He's so handsome pergi lah. Encrypted file contain unknown information. The file content are highly encrypted and must be decrypted. Special code may occur outside the okay. Open bundle duit. Open. Weapon aku tak tahu. Rookie chest rig. Kau pernah ni main apa? Main tapi kau bawa pisau ke? Tak pernah dulu. Aku try lah bawa pisau kan. Bawa pisau. Lepas tu aku load NPC yang dah mati. Dapat SMG. Lepas tu SMG tu aku pusing-pusing lah. Lepas tu ada 2 player. Aku seorang. Aku nyorok belakang truck tu. Dia orang tembak. Aku nyorok jap. Tembak. Saja bagi dia orang habis peluru kan. Dia orang reload ke. Aku keluar tembak. Tu spray. Tu member seorang jatuh kan. Member seorang jatuh. Bukan jatuh, member seorang dah hurt lah kan. Lepas tu dia orang cuba pecah lah. Seorang pergi dekat depan kereta lori tu, seorang pergi belakang. Aku keluar pisau. Yang seorang ni pakai sniper tau. Tapi tak tahu macam mana dia pergi dekat lah kan. Aku tikam dia dulu. Lepas tu apa, member dia mati, aku baru mati. Ada. Sekejap lah, aku lagi solat je. Okay. Baik bang. Coin ni tak apa kan? Coin Ni untuk draw ni lah. Untuk draw buat nama dia. Barang. untuk top up kan. Faham yang CD kita ambil tadi. Itu untuk ni coin yang boleh spin ni. Gain character. Apa claim rate ni? Yang coin rate tu. Macam mana aku nak claim? Tak ada. Kan kita pergi ambil CD ni kan. Sebab aku yang ambil. Ya kan kita dua dapat. Alah. Tapi dapat 80 je tu. Dia rasa nak draw 90. Alah okay. Nak draw satu card ataupun 50 coin. Aku ada ni lah 160 coin. 160. Okay, aku draw lah. Okay, kemar big money. Dapat apa? Dapat SP dia. Okay lah, malah level up reward. Okay, aku pergi solat. Okay.
Solat kat dia. Dia bahagia tu. Hello. Dah. Okay. Aku pakai quick kick je. Ai, sniper pula. Aku pakai quick kick. Aku malas tu nak pakai barang-barang aku. Sama.